Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Ini adalah lokasi GDEC GDEC Jejawi Perlis. Okay, jadi siapa yang duduk area dekat Perlis, dia bertentangan dengan Majlis Perbandaran, Majlis Perbandaran Jejawi kan ni kan. Kalau tengok depan tu macam sekolah ni kan. Okay, tapi dia ni majlis ofis pejabat lah. Dia bertentangan dengan Majlis Perbandaran. Kita nampak lah GDEC. Jadi kalau anda peniaga online jual dekat Shopee, TikTok Shop ataupun Lazada, biasa kalau dapat GDEC ni dia ni sikit lah. Kadang-kadang ada setengah tu dia akan datang ke rumah kan. Okay, tapi kalau anda tak sempat bungkus, anda kena drop off sendiri. Jadi kena carilah GDEC kat mana. Jadi untuk yang duduk di area Perlis ataupun yang sepadan dengan Perlis, contoh saya duduk kat Changlun. Changlun tak ada GDEC, kena pergi Jitra jauh balik kan. Jadi saya main Jejawi lah. Jejawi ni okay, Arau ada satu, tapi hari ni saya main hari Sabtu sebab ada cuti di Bali hari Senin ni. Dia pun cuti lah. Saya tengok pekerja kedai tu pun India, jadi dia cuti hari Sabtu ni. Jadi saya terpaksa main ke Jejawi. Alright, tapi tak jauh lah kalau banding dengan ke Jitra. Daripada Changlun tu Jitra lagi jauh lah. Saya main Jejawi ni dia dekat, dekat lebih kurang 5 ke 10 km juga. Alright, jadi untuk anda yang duduk Perlis, niaga online dapat kurier GDEC, boleh main sini ya, GDEC Jejawi. Sekian saja untuk video kali ini. Assalamualaikum, bye bye.